sini kita dah boleh nampak menara jam, tapi disebabkan cuaca dia agak ini dalam nak menuju ke Masjidil Haram ada orang agih-agihkan air. Jadi ambil. Alhamdulillah Zurinda pun sampai di makam Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Makam Sayyidina Umar bin Abdullah yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Zurin di Villa Uzurian Ayan. Dan insya-Allah hari ini Zurin dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram untuk solat Asar. Actually Zurin ingin bertemu dengan sahabat Zurin daripada Singapura. Dan insya-Allah Zurin ingin bawa mereka ke makam Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha dekat area Syarif, berdekatan dengan Masjid Mikat Aisyah. Jadi temperature hari ini pukul 3.11 petang adalah 40 darjah Celsius. Memang dah terasa bahang panas ya. Jadi musim haji pada tahun ini juga adalah pada musim panas dan dijangka temperature akan naik lagi lah pada musim haji nanti. Jadi jom kita ke Masjidil Haram sambil tu Zurin akan kongsikan suasana Masjidil Haram. Actually Zurin pun dah lama tak bervlog berkenaan dengan Masjidil Haram. Zurin pergi untuk umrah apa semua, tapi Zurin tidak bervlog. Jadi insya-Allah hari ini Zurin akan kongsikan suasana di perkarangan Masjidil Haram, dan insya-Allah kalau Zurin berkesempatan untuk masuk ke Masjidil Haram, Zurin akan kongsikan juga suasana di dalam Masjidil Haram. Kalau tidak, insya-Allah kita akan tengok di kawasan luar sahajalah. Jadi apapun, jadi jom bersama Zurin kita menuju ke Masjidil Haram. Baiklah, dari sini kita dah boleh nampak menara jam, tapi disebabkan cuaca dia agak berhabuk, macam sandstorm sikit, jadi tak berapa clear. Tapi biasanya jalan ni memang dah nampak dah clock tower. Macam biasa Zurin akan parking di Maskutah. Jadi dia senang untuk Zurin, dan Zurin akan ambil teksi untuk masuk ke Masjidil Haram. Menuju ke Masjidil Haram berhenti dekat dengan Hotel Makarim. Zurin dah pun dalam teksi. Jadi untuk daripada Maskutah ni, untuk masuk ke dalam kawasan Masjidil Haram, Zurin kena bayar RM5. Jadi yang terbaru kat sini, parking kereta, biasa Zurin parking dekat tepi sebelah kiri Zurin ni. Tapi sekarang ni sebab dah nak musim haji, macam biasa dia akan letak bas sahaja yang boleh parking dekat sebelah kiri. Jadi kita orang akan parking sebelah kanan. Dia ada letak blok tau. Dia akan bahagikan kawasan A, kawasan B, kawasan C, kawasan D. Jadi Zurin tadi dekat bahagian kawasan D. Ni dia. Ni kawasan parking kereta B. Even sekarang pun penuh Dan biasanya ni adalah pekerja-pekerja di kawasan Masjidil Haram. Askar-askar tu kan. Jadi jom ikut Zurin. Zurin akan masuk terowong ni menuju ke perkarangan Masjidil Haram. Zurin akan turun dekat Ajat Makarim. Kawasan Ajat juga merupakan kawasan yang terkenal untuk para jemaah haji Malaysia. Tak silap Zurin, dia adalah zon C, tak ingat Zurin. Tapi kawasan Ajat juga merupakan salah satu hotel penginapan untuk jemaah haji Malaysia. Zurin dah pun sampai dekat area Ajat Makarim. Ini dia. Biasa Zurin pergi haram waktu malam. Hari ni baru Zurin perasan dah siap dah. Apa ni dia punya
bas ni punya bumbung. Biasa pergi jalan terus menonong je, tak perasan pun. Dah siap. Okey. Baiklah, sekarang kebanyakan para jemaah menuju ke Masjidil Haram sebab dah nak masuk waktu asar. Jadi serba sedikit perkongsian Zurin suasana dalam Zurin menuju ke Masjidil Haram untuk solat asar. Zurin nak pergi ambil air. So dekat sini dalam nak menuju ke Masjidil Haram ada orang agih-agihkan air. Jadi ambil dah. Memang kena ambil sebab cuaca sangat-sangat panas. Ui. Oh, air sejuk dia bagi, masya-Allah. Syukran. Alhamdulillah dapat 2 botol air. Ni bukan air zam-zam ni air minuman. InsyaAllah Zurin akan masuk mengikut pintu King Abdul Aziz. Dan Alhamdulillah pintu ni memang dibuka pada musim haji dan juga pada bulan Ramadan. Tapi Zurin rasa macam dia dah buka permanently kot. Dah siap sepenuhnya. Lagipun kren-kren dekat atas ni semua dah ditanggalkan, dah tak ada dah. Jadi mungkin dah buka sepenuhnya. Ni adalah salah satu pintu yang kita boleh nampak Kaabah. Oh, merah muka adik ni, panas. Oh, dah ada papan tanda kat sini, dah ada tulis The Second Saudi Expansion, Shah Eastern. Oh, okey. Subhanallah. Dan hanya mereka yang berpakaian ihram sahaja yang dibenarkan untuk melalui pintu ni. Tadi dia sebab Zurin nampak dia tak bagi orang yang tak ada pakai ihram, dia tak bagi masuk pintu ni. Alhamdulillah, Zurin dah sampai dah dalam Masjidil Haram. Zurin akan cari tempat solat. Jadi macam biasa Zurin tak berani sangat nak pegang kamera dekat kawasan ni. Takut. Baiklah, selesai sudah solat asar. Jadi Zurin nak keluar daripada masjid. Alhamdulillah, mungkin sebab sekarang ni visa umrah semua telah ditutup. Jadi tinggal jemaah-jemaah yang berbaki sahajalah. Jadi lepas ni hanya visa haji sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke Masjidil Haram. Ya Allah, tenangnya. Hai, subhanallah, sangat cantik. Ya Allah, nikmat. Alhamdulillah, thank you ya Rab. Alhamdulillah, tadi Zurin masuk mengikuti pintu King Abdul Aziz. Sekarang ni Zurin keluar di pintu 79, iaitu pintu King Fahad Road, di mana pintu ini juga boleh menampakkan Kaabah. Terus berdiri dekat pintu tu kita boleh nampak Kaabah. Alhamdulillah. Jadi Zurin akan bertemu dengan sahabat Zurin di Safwa Tower. Kita boleh tengok kat sini dia suasana dekat pekarangan Masjidil Haram ni ramai orang, tapi dia tidaklah padat. Mungkin sebab kerana visa umrah telah pun ditutup. Jadi nanti yang hanya dibenarkan untuk berada di Masjidil Haram hanyalah pada jemaah, hanyalah untuk jemaah-jemaah haji.
Jadi yang ni mungkin balance jemaah-jemaah umrah yang akan pulang atau akan menuju ke Madinah. Alhamdulillah. Dan Masjidil Haram akan kembali padat. Tidak lama lagi dengan tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Zurin masih lagi dalam perjalanan menuju ke Safwa Tower. Ni dia, Zurin berada dekat dengan WC4 dan juga 5. Nanti kita boleh spot semut-semut merah. Tahun ni tak tahulah pakai baju warna apa pekerja tabung haji kita. Kalau tahun lepas diorang memang pakai baju warna merah. Jadi kita bila Zurin buat vlog tu memang dapatlah tengok mereka berbaju merah. Ni dia suasana di pekarangan Masjidil Haram. Subhanallah. Sentiasa ramai orang, tapi kurang kepadatan. Alhamdulillah, Zurinda pun sampai di makam Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, di mana memang terletak betul-betul dekat tepi jalan raya. Depan sana Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia memang satu jalan sahaja. Jadi subhanallah, alhamdulillah Zurin berkesempatan untuk menziarah pemakaman Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Dan juga side note, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha dan juga Rasulullah SAW berkahwin di daerah ni, Sarif. Dan di sini juga Sayyidatina Maimunah disemadikan. Baiklah, selesai di menziarahi Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha perkuburan. Sekarang kami berada di Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini dia makam Sayyidina Umar bin Abdullah, yang mana merupakan abang ipar kepada Rasulullah SAW dan juga meriwayatkan banyak hadis. Zurin tak ingat actually Zurin ada dalam Zurin punya nota, tapi Zurin tak baca sepenuhnya. Sekejap. Tapi ada satu apa yang menariknya tentang Sayyidina Abdullah radhiyallahu anha ni, apa sahaja yang Rasulullah SAW lakukan, beliau akan mengikutinya. Sekejap, ada kereta nak lalu. Baiklah, selesai tadi Zurin dekat makam Sayyidina Abdullah bin Umar. Sekarang Zurin bawa mereka untuk menziarah makam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha di tanah perkuburan Maklah. Ini dia. Mereka naik ke atas, Zurin tunggu kat sini. Alhamdulillah juga di atas kesempatan Zurin diberi peluang untuk membawa sahabat-sahabat Zurin. Zurin rasa sangat gembira dapat menyumbang ataupun dapat membantu orang kata mereka, subhanallah. Dan ya, suasana di perkarangan perkuburan Maklah. Alhamdulillah, selesai sudah ziarah Zurin bersama dengan sahabat-sahabat Zurin. Kami pergi ke 3 tempat, iaitu makam Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, makam Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, dan juga tanah perkuburan Maklah. Jadi Zurin sempat hantar mereka kembali ke haram, ngam-ngam sampai waktu maghrib.
Jadi Alhamdulillah sangat produktif Zurin pada hari ini. Semoga dengan vlog ini akan membangkitkan semangat Zurin untuk continue bervlog. Sebab dah lama dah Zurin off camera. Jadi insyaAllah Zurin akan cuba untuk dapatkan balik momentum tu. InsyaAllah doakan Zurin. Jadi sampai di sini sahaja vlog Zurin. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.